kata soalan tadi? Ni biarlah saya jawab ni. dulu. Aduklah. Tak sabar langsung. Lihat dari kunjungan-kunjungan daripada negara lain. Negara mana yang sebut depan Trump itu? Saya sebut. Kerana saya mewakili Malaysia. Ya. Saya tak minta itu penghargaan, tapi maki hamun atas nama agama saya menyampah betul, Tan Sri. Ya. Kerana dia tak peduli fakta. Asalkan dia berparti lain terus kecam. Dia mendewakan orang yang batalkan peruntukan agama yang jelas-jelas sekular, yang menentang syariat Islam. Itu sekarang dipuja. Betul, apa kaitan dengan soalan itu? Tapi saya nak sebut perkara ini. Apa kaitan soalan tadi? Ni biarlah saya jawab dulu. Aduklah. Tak sabar langsung. Ya. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu ni memanglah susah sikit nak kawal. Baik. Apa Jadi kau jelas? Sebutkan. Kau jelas. Apa dia? Hulu Terengganu terasa ke? Hulu Terengganu duduklah. Terasa. Terasa. Tamu tak sebut nama pun. Duduklah. Patut terasa. Baik. Saya nak sebut di sini. Itu yang pertama. Ya, jadi hubungan ini, agreement ini satu part. Tetapi boleh nafi ke tidak? Presiden Trump melawat beberapa negara. Berapa negara yang sebut depan Presiden Trump, kita perlu comprehensive solution. Depan muka dia. Ya. Jadi, ini yang kita lakukan. Tak ada. Anda cakap macam tu. Dengar dulu. Saya tanya, ada tidak negara lain cakap macam tu? Berdepan. Yang belakang banyak. Dia pergi kat kampung kat Hulu Terengganu, boleh sikit. Ini depan Presiden Trump. Jadi itu satu yang sebut. Soal perjanjian. Ada negara yang tak mahu ada perjanjian dengan Amerika Syarikat? Tidak ada. Apakah mudah? Tidak mudah.